Mungkin dalam tu muslimin muslimat Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah pada dia. Mungkin dalam tu ada tetamu-tetamu yang mari, jiran tetangga dia hak dekat, dia memang supaya dia juga. Mungkin Allah Ta'ala campur taufik hidayah untuk dia. Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslim, dia pergi dalam disco, orang duduk joget, tahu ke? Pong dia masuk, naik atas meja. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala maha melihat apa yang tuan-tuan lakukan. Bertaubatlah kepada Allah. Wallahu a'lam. Pung turun tubik. Dalam ramai-ramai tu pung tubik seorang. Ni. Dia kecek ke dia ni. Kalau ayat semalam. Oh, minta maaf. Kau tak ada masa dah. Masa untuk kawal sini, tu ya. Tak ada ulangnya dah. Tak ada ulangnya dah. Minta maaf. Kau ada kerja. Orang duk tunggu ramai lagi sana. Dah sana. Meta ya nak begitu. Mula-mula ada. Kalau mau nak jumpa aku nak dengar pula, malam ni aku ada di masjid tu. Masjid, dia panggil Masjid Tok Guru Haji Win. Pergi situ. Aku ada ngorek situ. Minta maaf. Dia pergi situ. Malam tu orang tu berhenti malam dia cari surat masjid. Dengar. Dan apabila Hasan Al-Banna memberi kuliah antara maghrib dengan isyak dengan nurullah, dengan hidayah Allah Ta'ala, ada ruh bila dia kecek. Mari daripada sini bukan ada kepentingan untuk populariti. Tak ada khana-khana lain. Kecek agama kerana Allah, supaya orang boleh faham dan orang boleh berubah. Allah Ta'ala akan tolong percakapan kita. Langsunglah nak ya, bila dia dengar lagu tu, dia terpaku dan mengikut kitanya, akhir sekali menjadi orang kanan Hasan Al-Banna. Nampak? Tu orang duduk dalam bar. Dan tidak semestinya orang duduk dalam masjid tu ada angguk tu hari hidayah. Tak semestinya. Tengok pagi esok subuh, tak mari. Masa dengar kuliah mana? Subuh tak mari. Tak maaf lah. Kau tengok kangguk juga Allah. Dia masjid lain dia kata. Jawab semacam. Tak apa mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkasnya bagaimana kita nak berpindah? Kita nak berubah kalau kita tidak tahu kita duduk di level mana. Seorang ahli perniagaan, seorang penjawat awam, seorang yang bekerja apa-apa, bagaimana dia nak menambahkan prestasi kerja dia? Orang nego bagaimana dia nak menambahkan keuntungan dia kalau dia tidak tahu sekarang ni dia duduk level mana? Semestinya dia kena audit. Semestinya dia kena buat kira-kira. Semestinya dia kena buat postmortem. Semestinya dia kena buat selitkan setara mana urusan kerja kita lain. Kalau ahli perniagaan dia kena tengok untung rugi dia, kena audit. Kalau tahun ni kita rugi, kita kena buat postmortem. Berapa yang kita rugi? Berapa kita rugi? Oh, kita rugi pasal kita untung 3 ya, kita makan 5 ya. Dengan kedai-kedai kita kena jual. Kita kena ubah, kita kena baiki cara biar untung 5 ya, maka siap-siap pepak. Andainya kalau untung, berapa persen kita untung? 20%, 25%. Tak padah. Pasal kita banyak komitmen lain. Kita terpaksa kena tingkatkan. Target kita 1445, perniagaan kita mesti below 50%, 60%. Target 90 tinggi terajuk. Boboh 40, 50. Kalau kita sudah untung 60, 70, kita bagaimana nak meningkatkan biar sampai 80, 90% keuntungan kita? Terpaksa kita kena buka cawangan-cawangan yang lain. Kita kena pelbagaikan perniagaan kita.
supaya perniagaan kita keuntungannya melipat ganda. Kita bila sampai kita mau nak bab masalah perniagaan, sehingga hari ni kita berjaya dalam perniagaan. Orang kerja gitu juga, buat checklist, tengok prestasi kerja dan bagainya, sehingga kita dinomak menjadi petugas cemerlang bulan ni, dan bagai-bagai lagi. Kita boleh nampak. Tetapi muslimin musliman, ada tak pengamalan kita dengan Allah Ta'ala? Kita buat checklist, kita buat penyelidikan, kita buat soal selidik kita muhasabah, kita audit. Adakah bagaimana dengan amal ibadat aku? Ada. Statik. Daripada muda sampai tua, statik tu. Kalau Jumaat Maghrib Isya, Jumaat Maghrib Isya tu. Zuhur Asar, memang pesing tu. Subuh, pergi masjid lain. Masjid lain kan? Masjid lain. Moga banyak masjid sekitar ni. Ngelah sekali tak ada arus nak pilih. Bagus belakang, semaya dua. Nah, ya. Pasal sebuah salah. Pergi situ takut, pergi situ berasa hati. Tak pergi situ kan. Oh, lama jumpa dia semaya mana? Kawin macam, dia tak semaya macam kawin adalah ni. Tak boleh kita sayang lama. Jadi kita nak jaga hati belakang kan. Ngelah kali dia semaya mana? Kawin nak jaga hati pokok dia makan semaya dua. Tak ada kata. Boleh faham tuan-tuan? Ini semua kakak tiga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu dalam kitab Jahal Marhu wa Min Bahatil Qulub, dia kata kalau mu nak hijrah, mu nak berubah, mu nak pindah, ada kayu ukur dia. Malam ni muslimin muslimat kita tengok. Amba tengok amba, tuan-tuan dan puan-puan tengok masing-masing. Gabriel dia kata, pertama sekali mu kena fikir dulu. Mu kena fikir. Sebenarnya mu tidak berfikir. Siapa dia kata mu mikir? Mu yang kata mikir, sebenarnya tak, mu tak mikir. Kerana ta'rif fikir ialah menjalankan hati untuk melihat pekerjaan seharian kita sama ada benda yang baik atau yang terlebih baik. Itu baru panggil fikir. Ta'rif dia. Kamu baca kitab, takut dia kata jolo kedua. Fikir iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Itu baru panggil fikir. Selama kening ni mudah mikir, cari pitih. Siapa yang menjurus ke arah telek mata pagi siapa kelak, celek esok ke cari pitih pula, memikir. Siapa dia yang mengarah ke fikirmu lagi? Apa? Sebab itu mau berjaya di dunia. Mau berjaya di dunia. Tapi malah Allah mau nak listkan amalan-amalan yang mau buat, tak ada kesalahan apa. Mau ambil kertas, mau tulis hak alik ni, mau tulis hak alik ni. Gabriel alik ni tak ada. Rumah sewa, rumah ada 2 butir, beling beli sep, kita beli sep. Lepas tu anak jaya belaka, Gabriel. Pitih ada, simpenan begini. Lepas tu macam-macam tu. Kebong ada sikit, Gabriel lagi. Kenderaan, bini suku, kita suku, anak-anak suku ada belaka. Pun tulis hal ni pula. Semaya 5 waktu, setara mana? Jumaat setara mana? Quran hari-hari baca ke tak? Ataupun seumur-umur ni tak pernah buka Quran. Semaya sunat, tahajud jadi wajib ke tak? Duha jadi wajib ke tak? Umur-umur tak ada main semaya sunat awabin. Mulih. Tak habis putih ketah. Alik ni minta tambah ketah. Mu bela. Lepas tu mu jawab sendiri. Tak perlu jawab khamba siapa dia tuan-tuan. Dan tak payah hulah lepas hisya nanti. Minai kedai kata, oh kau tahu kan ni nak tak payah hulah. Jawab diri masing-masing. Pasal kita tidak ada masa dan tidak ada waktu lagi. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa ajar aja tuan-tuan, tak kira lah ni dan bila-bila masa. Malam ni, dini hari ni, kita berada di ambang kematian. Kita berada di ambang kematian. Sains-sains kita ramai dah tak ada. Dan umur muda pada kita pun.
Nak ayat. Kalau kita tak mikir lagi mengorok langkah, wallahu a'lam. Bagaimana mu nak menjalankan hatimu fikir yang baik atau yang lebih baik, sedangkan hatimu itu dibaluti dengan keduniaan. Mu banyak mikir dunia. Sebab itu dikata dalam kitab ini, at-tafakhuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalb wa tafakhuru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah kebijaksanaan dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Celek mata pagi memikir cakap dunia, memikir cakap cari makan daripada muda sampai tua. Mu tak mikir pun pagi mu celek mata, aku nak pergi sembahyang subuh mana. Sedangkan subuh pukul 5.51 pagi. Sekolah mu buka 7.30. Pejabat mu buka pukul 8. Swasta buka pukul 9. Pejabat aku buka 51. Tak fikir di akalmu untuk nak semaya Jumaat mana. Kenapa? Di dinding akhiratmu dengan keduniaan. Bawa pasal jawatanmu yang manusia bagi. Organisasimu wi jawatan kamu. Kementerian wi jawatan kamu. Jabatan wi jawatan padamu. Mu fikir hak tu. Sebab itu traffic light merah pun melanggar. Bergegah pagi. Tino cara tino, jatuh cara jatuh. Bapa takut panskap merah. Tapi memfikir tak jawatan aku bagi. Aku bagi jawatan kepadamu sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Mu tak era. Mu tak era. Mu lebih besar jawatan manusia bagi daripada jawatan yang aku bagi. Mu ingat semua ke aku bagi jawatan Muslim, mukmin. Ramai lagi hak kafir. Aku tak beri jawatan dia. Mu ni nak wi syukur kerana Allah Ta'ala mengislamkanmu. Allah Ta'ala memberikanmu sebagai orang yang beriman, mukmin. Allahu Rabbi ya Karim. Jawatan yang tak boleh nak beli dunia akhirat. Tapi mu tak nampak jawatan tu. Mana patut mempasca, mana patut memari, memulakan kehidupanmu, maka memari panskap di masjid. Kerana di sinilah bermula segala-galanya. Kerahmatan, keberkatan, keampunan. Kerana tak ada lah benda yang paling aku suka sekali atas muka bumi. Tempat yang paling aku suka sekali atas muka bumi ialah masjid. Tapi nampak mu lebih bekerja dengan jawatan-jawatan, pejabat-pejabatmu, tempat-tempatmu cari makan. Bawa mu bubuh dalam kepala, dia mau kecek sedap lah. Dia mau kecek sedap. Kalau panskap merah acak-acak, sudah tentu kita akan di-warning. Tua majikan kita akan panggil. Tak kena lagu lagi nak ayat dia akan panggil, dia nasihatkan. Last kali dia bagi surat. Acak telaja. Last kali ditata tertib. Degil telaja. Ikut dia nak masuk. Last kali dinasihatkan berhenti. Kita nampak belakang tu, sebab itu kita berunggah. Bila dinasihatkan berhenti, tak ada gaji, tak ada PT, siapa dia nak pera anak bini kita? Siapa nak biayai kehidupan keluarga kita? Siapa dia yang nak akan bayar installment kereta, rumah dan bagai-bagai lagi? Kita dah nampak gelap masa depan kita. Tetapi mu tak nampak gelap bila aku sebagai Maha yang memberi rezeki, mu tak nampak. Mu tak nampak. Mu nampak rezeki yang mu nak cari, tetapi mu meninggalkan Maha yang memberi rezeki. Akhir sekali mu kecek mulut yang mu kata rezeki, tetapi pada aku bukan rezeki. Istidraj. Nampak? Mu yang mulut kecek saklaming. Alhamdulillah lah rezeki kita abang. Oh, demo RM10,000, ambo RM10,000. Lepas tu kita boleh duduk rumah setara ni, kereta lah, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah lah. Mu kecek. Mu kata rezeki. Sisi aku bukan rezeki mu. Istidraj. Mu nak tahu mana istidraj? Mu tak tahu mana? Yang pertama dia kata, mu kau jauh dengan aku. Cek tu.
Muka jauh dengan aku. Minta khabar. Patut aku bui rezeki ke mu muka dekat. Apa? Kerana aku ya Razak.